Tengok ni. Okay, macam mana kita nak check kita punya CTOS punya record? Saya nak bagi tahulah. Ini cara yang ramai orang pakai dan ada juga yang tak tahu. Kita boleh dapat sendiri sebenarnya. Kebanyakan kita semua ada apps Touch 'n Go Wallet. Okay. Macam mana nak buat? Bila kita dah ada apps tu, kita buka. Okay. Lepas tu kita tekan dekat more kat sini. Okay, kat sini kita akan nampak ada tulis CTOS report. Nampak? Kita tekan je dekat sini. So bila dia dah keluar, dia akan bagi option dekat kita yang kita nak pembayaran yang macam mana, every month ke ataupun kita nak bayar sekali sahaja. Sebab kita nak tahu untuk waktu ni je, bulan depan kita tak nak dah. Dia ada cara dia lah. Jadi saya tunjuk macam mana nak buat. Kita tengok kat sini, kita dah masuk yang bahagian CTOS tu. Selalunya kita akan ambil yang satu report ni lah, single report. Maksudnya bulan ni dia akan bagi report ni sekali. Okay, lepas tu nampak ni auto renewal is on. Maksudnya dia akan membayar, kalau contoh bulan ni kita dah bayar sekali 27, bulan depan pun dia auto renewal, dia akan hantar juga report dan dia akan deduct juga duit kita. Tapi kalau kita tak suka yang tu, kita boleh tutup. Maksudnya kita bayar sekali je, kita nak satu je report tu. So kita tick dua ni, lepas tu kita buy. Okay, itu saja cara untuk kita dapat kita punya CTOS record. Okay. Untuk customer saya yang mana yang ada tanya pasal CTOS, insyaAllah saya akan guide daripada A sampai Z supaya dia faham dan dia tahu situasi keadaan dia punya kewangan dia lah. Okay, terima kasih semua. Bye.